Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi sharing session ini berkenaan dengan pesanan Ibu Wizni, iaitu mak saya yang tidak henti-henti beri nasihat kepada anak-anaknya, akan insyaAllah boleh menjadi bahan kepada ibu bapa untuk mendidik anak-anak masing-masing. Jadi yang ke-22 ini adalah banyakkan sedekah dan infak. Satu hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan betapa pentingnya infak ini, sedekah ini. Jadi Rasulullah bersabda, bersegeralah bersedekah sebab bencana tidak pernah mendahului sedekah. Berilah semua kesusahanmu dengan sedekah, ubatilah penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu suatu yang ajaib. Sedekah menolak 70 macam bala dan bencana, dan yang paling kecil ialah penyakit kusta dan sopak. Hadis ini riwayat Baihaqi dan Tabrani. Begitu hebat sebenarnya sedekah ini. Jadi bukan main-main lah kan. Dia banyak dia punya kelebihan dia. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melalui subuhnya kecuali akan turun dua malaikat kepadanya, lalu salah satunya berdoa, Ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berdoa, Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang menahan hartanya. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari. Jadi begitulah. Jadi sedekahnya amat penting, dan pada waktu subuh paling baguslah, sebab waktu itu dua malaikat akan datang mendoakan orang yang bersedekah dan juga mendoakan keburukanlah bagi orang yang tidak bersedekah. Di dalam zaman Rasulullah pun sahabat-sahabat begitu hebat bersedekah. Ketika terdapat berita bahawa kerajaan Rom, Byzantine nak datang menyerang Madinah, ini kali pertama lah negara Islam Madinah berhadapan dengan sebuah kerajaan besar yang punya tentera yang hebat. Jadi Rasulullah terus mengerahkan tenaga untuk pergi berkesempadan untuk berlawan dengan tentera Rom ini yang diketuai raja sendiri, iaitu Heraklius. Dan nama saya yang singkat, sahabat-sahabat telah menderma menginfakkan hartanya lah. Misalnya Utsman bin Affan telah menginfakkan sebanyak 1,000 dinar, itu lebih kurang 1.2 juta sekarang ni lah kan, dan senjata untuk 10,000 orang dan 1,000 ekor unta dan 50 ekor kuda. Abu Bakar pula menginfakkan semua hartanya yang bernilai 4,000 dinar. Umar bin Khattab separuh daripada hartanya.